Korang tahu tak, dekat-dekat area Sri Iskandar ni ada Siumat tau. Okey, kalau korang keluar daripada Sidep, pintu gerbang tu, okey, dekat traffic light, korang ambil ke kanan. Okey, korang kena make sure dekat sini, McD sebelah kanan korang dan Proton sebelah kiri korang. Korang jumpa satu lagi traffic light kat depan, Taman Maju, Bandar Universiti. Masa ni korang ambil straight juga. Okey, dekat satu lagi traffic light kat depan tu, korang ambil sebelah kiri. Tapi untuk masuk ke kawasan ni, korang kena sebut perkataan ni. Korang dengar betul salam, saya nak ke Siumat. Siumat? Terima kasih. Korang dah dengar kan dia punya keyword. Okey, korang jalan straight, korang jumpa roundabout yang pertama, korang ambil pukul 2. Okey, korang jalan straight, korang jumpa roundabout yang kedua, korang ambil pukul 12 pula. Jalan straight lagi. Okey, sampailah korang jumpa roundabout yang ketiga. Okey, yang ketiga ni korang kena ambil pukul 9. Dekat sini korang jalan straight je sampailah korang jumpa T-Junction, Simpang 3. Dekat sini nanti korang ambil sebelah kiri. Yes, dekat sini sebelah kiri. Depan sikit je korang akan jumpa bangunan warna oranye. Korang parking kereta kat sini. Korang keluar kereta, korang kena berjalan sikit. Okey. Dekat sini je. Tu dia. Alright, jom kita masuk. Okey, alright. So korang macam biasalah bila cakap Siumat, dia adalah barang-barang dia sama je lah, lebih kurang macam dekat Family Mart ataupun kedai-kedai yang seangkatan dengannya kan. Ini penggemar mi segera, Samyang lah, Bulldog lah. Tengok tekstur dia. Tengok isi dia. Okay, korang macam biasa kat Siumat ni, inilah menu-menu dia lah. Siapa yang dah biasa dengan Siumat, korang tahulah kan. Okay, ini dia punya kopi. Alright, siapa yang ambil gunakan air panas ke, nak gunakan oven, microwave, korang boleh guna kat sana. So korang dah percaya dah. Lepas ni korang boleh datang ke Siumat ni. Okey, pada tarikh sekarang ni, video ni dikeluarkan, Studio TV tengah cuti. So Siumat ni agak sunyi sikit lah. So kalau korang nak bersantai, nak healing, korang boleh datang. Okey. So, okey. Pakcik ciao dulu. Bye.